tiba-tiba saja. Habis-habis dia pendamnya, Assalamualaikum. Malam buta main. Nampak? Ni mustajab. Dia disebut ni mustajab tu. Tengok-tengok jam dia. Kira-kira baru 9.30. Baru 9.30. Buka sikit kita. Boleh percaya. Pun hati-hati juga. Lebih-lebih pun hati-hati juga. Boleh buat. Tengok dia pun lebang. Buka. Waalaikumsalam. Dalam. Tak tahu saya tulis kalau kat rumah. Kanan nampak abang, kiri nampak abang, bawah nampak abang, atas abang duduk kat atas. Ni man ni nak bagi 500. Allahu Akbar. Bila kita niat untuk buat baik, ya Allah, aku nak tak dia buat duit kat tabung, Engkau maha mengetahui. Allah tahu kata dia tak ada duit. Tiba-tiba sahaja, pasal dia nak sangat nak sedekah duit tak ada, tiba-tiba sahaja. Habis-habis dia pendamnya, Assalamualaikum. Malam buta main. Nampak? Ni mustajab. Dia disebut ni mustajab tu. Tengok-tengok jam dia. Kira-kira baru 9.30. Baru 9.30. Buka sikit kita. Boleh percaya. Pun hati-hati juga. Lebih-lebih pun hati-hati juga. Boleh buat. Tengok dia pun lebang. Buka. Waalaikumsalam. Dalam. Tak tahu saya tulis kalau kat rumah. Kanan nampak abang, kiri nampak abang, bawah nampak abang, atas abang duduk kat atas. Ni man ni nak bagi 500. Allahu Akbar. Lebih pada sedekah esok 500. Tapi kita kata apa? Kalau ada 5 ringgit tetik, selamat. Bagi itu simpan. Tapi kalau dia kata, kalau tiba-tiba ada 500, tak kat tabung, tapi ya Allah, Kau maha mengetahui, seketika pun tak ada. Allah nak bagi pahala, dia sedekah 500 juga. Nak tengok, benar tak benar? Pada kita-kita dah. Sayang 500. Tapi kalau dia letak juga kat tabung masjid 500, benar sungguh. Tapi kalau dia gunalah bonus 10 ringgit, 10 tu kawan bagi RM1 je, tetap memang dia tak benar. Sebab apa? Sebab dah niat macam tu. Allah kabul tu, niat dia tu Allah kabul. Main hantar satu orang bagi 500, dia kata sayang. Itulah Allah Ta'ala berhabak Al-Quran. Manusia ni memang dia sayang sangat kepada harta, sayang sungguh-sungguh. Cuma ada orang tertentu terpilih yang dia nampak harta ni daki dunia dan harta tapi tak aman. Dan cita-citanya itu terkadang dhaif dan tak patut. Bagi tak bagi, tapi rasa macam nak bagi lah, sedekah ni banyak kelebihan. Tapi kalau orang tak bagi, aku bagi Allah. Ada. Itu nama dia taradud. Taradud maknanya apa dia? Teragak-agak. Teragak-agak, sedih tak sembuh. Dan kadang putus lagi kuat. Tak ada maupun tak ada tujuan-tujuan yang boleh mengesahkan kebajikan aku. Mesti aku bagi ni. Kan? Dia kata begitu. Maka cita-cita yang kuat, yang putus itu dinamakan dia yang benar, lagi kuat. Betul-betul ada ni. Walaupun banyak yang masuk, banyak tu aku akan bagi. Betul-betul dia buat. Banyak masuk, dia akan bagi banyak tu. Macam ada satu sahabat, tiap-tiap malam dia doa, ya Allah bagi
kaya, bila aku ada harta, aku senang bantu orang. Ya Allah, esok aku nak niaga bagi untung besar. Bila untung besar, berapa yang masuk, semua aku akan bagi. Dan dia buat. Dia buat. Habis dah tutup kedai, ada pembantu dia iklan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, siapa yang dengar suara saya, yang ibu tunggal, duk lorong ni. Yang ni anak yatim, duk kat sini. Anak yatim maknanya bukan pak dia nama yatim, itu syarat dia. Pak nama yatim dia jenuh, kan? Tak payah bantuan dah benda tu. Dia ni orang yang satu hutang dekat sini. Lepas tu dia bagi. Oh, seronok kita lapang hati dah. Saya pasal hari ni punya keuntungan selesai. Itu nama dia benak pada cita-cita. Ada sahabat akhir bila dia meninggal, anak dia sambung. Amalan ayah dia yang bawih, anak dia sambung. Dia tak ada lah macam tu, kita payah nak jumpa. Kan? Kita boleh ingat kalau buat sedekah ni Sayyidina Abu Bakar, bukan dia seorang, ramai lagi. Ramai lagi para sahabat yang semua nak bersedekah ni. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran betapa pentingnya sedekah. Sehingga kalau mereka tahu saat mereka nak mati, mereka minta panjangkan umur untuk nak bersedekah. Tapi kita tak tahu bila kita nak mati. Jadi para sahabat ni memang mereka pun tak tahu bila mereka nak mati. Kerana itu mereka selalu sedekah. Pasal apa? Saya takut apabila dia tidak bersedekah mati. Yang mereka nak bila mereka mati dalam keadaan mereka bersedekah. Jadi sebab itu para sahabat berlumba-lumba untuk bersedekah. Kita pula berlumba-lumba naikkan rumah kita, tukar motor, sambung sampai nak masuk pun tak boleh nak masuk, sambung sampai rapat ke jalan. Ada yang macam tu. Payah sungguh. Sebab apa? Sebab Nabi dah kata lah, kamu sekarang ini banyak sedekah. Banyak sedekah. Nanti akan sampai pada satu zaman di mana zaman itu payah nak cari orang dermawan seperti kamu sekarang ini. Para sahabat dia suka bersedekah. Khidmat ada, tapi ada pun tak macam para sahabat. Tapi banyak yang langsung tak ambil irak. Masa aku susah, aku tak minta. Masa aku senang, aku pakai beratok. Tak masa susah, apa nak minta? Susah. Baik, yang ketiga. Yang keempat, sikit lagi kita sambung, iaitu benar pada menyempurnakan cita-citanya itu. Tak jauh beza dengan tadi lah. Yang tadi benar. Yang tadi benar pada cita-cita. Yang ini benar, iaitu benar pada menyempurnakan cita-cita. Dengan bahawa tiada menyalahi yang akan cita-cita yang benar lagi kuat itu seperti firman Allah Ta'ala. Maknanya apa? Maknanya dia nak apa? Dia pasti akan buat. Walau apa berlaku, walau apa terjadi lepas daripada itu, pasti dia akan buat. Sehingga kan kalau dia rasa mungkin tak buat, mungkin tak terbuat, dia akan pesan kepada kawan dia ke anak dia, tolong buat. Kalau ayah tak ada buat, nak buat pasal dia nak buat. Itu dia duduk kat nombor 4. Kalau ayah tak ada buat, apa semua buat. Pasal apa? Pasal memang dia nak buat. Jadi seperti contoh firman Allah Ta'ala, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, iaitu suratul Ahzab. Artinya beberapa laki-laki yang benar oleh mereka itu akan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atasnya. Kalangan-kalangan mereka yang betul-betul benar pendirian. Kalau kata tujuan dia bina rumah ini untuk sabilillah, mudah-mudahan banyak
dia nak tengok berapa orang yang akan masuk ke rumah yang dia sediakan secara percuma, sabilillah. Alhamdulillah siap buat. Lepas tu dia pun iklan, siapa-siapa yang lalu lintas kawasan sini tak perlu pergi cari homestay ataupun homestay. Dia ada room bilik je. Tapi dia duduk lah, stay tu duduk lah, ada pula tak duduk. Masuk rumah tu diri, siapa kena diri, bersyarat masuk diri, dia tak kena stay tu. Homestay, siapa lalu kawasan sini di lokasi dia, insyaAllah, siapa dulu dapat nak, ataupun siapa nak tempat, boleh. Tak ada bayaran apa, tapi tak boleh lebih daripada 3 hari. Dia kira rumah tu kamu, tak lebih daripada 3 hari. Kita pun kena lah faham sama, perjuangan kawan kita tu, sahabat kita tu. 3 hari cantik, aku nak sehari saja, tak apalah, lepak lah, tidur mungkin 3 hari, janji dapat 3 hari. Jangan buat perangai, jangan buat perangai macam tu. Tu orang katakan bagi betin nak pohon macam tu perangai. Jadi alhamdulillah lah, ya Allah, ada kemudahan. Kawasan ni siapa kita pun kempen lagi, kawan-kawan siapa lalu tak payah dan susah hati, insya-Allah ada. Siap dalam tu ada kowe ni, rehat-rehat sebagai takwa. Free. Dia tak cahaya, dia tak cahaya elektrik. Pahala dia besar. Sekiranya kalau kata pasal tak damai, saya memang tukang kata tak tahu lah bila nak sihat. Sebab saya rasa saya pun tak sihat ni. Tak main sampai seminggu 2, telefon tukang. Yang tak telefon dia anak dia. Macam baru ni berlaku, macam baru ni satu rumah. Dia saya tahu tu, saya buat contoh. Anak dia angkat, aku salah, ni panggil dia, ni siapa? Kawan ayah. Panggil, ni ayah tu kau buat, baru masuk kisah usus. Ayah ada kisah usus. Patut 2 minggu tak main buat rumah. Ayah bila jadi tukar rumah tak kisah. Patut tak main, ya Allah, tergendala ni kita pun tak apa sihat. Jadi ketika itu kalau katalah dia benar pada nak menyempurnakan cita-cita dia, besarkan anak dia. Abang, ni ayah nak buat ni bukan untuk rumah ayah, sonok-sonok, bukan untuk rumah abang, untuk sabilillah. Jadi ini tujuan dia. Kalau ayah nak dan anak nak beritahu, ni pun bahasa pening-pening ni, diri jatuh ni, nanti urus seperti tujuan ayah. Itu nama dia benar pada menyempurnakan niat dia. Jangan dulu kata nak buat apa, tiba-tiba wah ni jadi buat yang tu kan. Itu nama dia tidak benar menyempurnakan cita-cita. Wallahu ta'ala. InsyaAllah saya rasa sekat itu saja. Muka surat 86 yang kelima. Jadi ada 2 lagi, semua ada 6. Yang kelima dan yang ke-6 kita tangguh dahulu. Wallahu ta'ala. Baiklah, yang benar itu daripada Allah Ta'ala. Sekurang saya tertangguh dengan tasbih Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Su'an wa dhalantu nafsi wa tubli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.